Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Aku baru je selesai tukar fiber exhaust motor aku ni di sekarang ni aku tengah berpusing-pusing nak balik sebab Google Map ni dia buat hal. Aku Google Map ni tu shortcut lalas. Aduh. Tapi ni aku tengok Boraya Suka. So Suka ni aku tengok ada signboard Kuantan. So aku masuk lah signboard Kuantan lah. Ini Boraya Suka aku naik ni. Tak pernah, biasalah. Bila pergi senang nak ni jumpa. Bila nak balik berpusing-pusing. Mencari signboard Kuantan. Google Map ni memang dah tak boleh pakai dah. Seram ni. Entah apa-apa ditunjuk jalan apa tunjuk dekat aku ni. Saya ikut signboard je lah. Nampak tu Kuantan, Ulu Kelang, Ampang. Kalau ikut kau nak lalu ML tu apa ni, jalan busy kan. Walaupun naik motor kita nak melayan naik Lebuh Raya Suka. Aku tolak daripada rumah aku tadi dalam pukul 7. Sampai dekat kedai dia lebih kurang pukul 11:30. Dah siap. Lepas tu aku balik hari lah. Ikut hati aku nak tidur rumah adik aku dekat Banting. Tapi jauh pula nak pergi sana. So aku pergi balik hari. Oh layan dah. Jauh pergi. Semata-mata nak tukar fiber exhaust. Aku mencari Kuantan dia. Saya buat Kuantan memang aku ingat jalan tu. Ya. Lengang, memang lengang sikit jalan ni. Tak lengang mana pun, tapi dia sedap lah. Nampak Kuantan, Kuala Lumpur. Itulah Kuantan. Ini aku tak boleh pakai lah aku ni. Kasih tutup lah. Menyusahkan aku. Walaupun aku pakai ni pakai apa, data internet aku. Cuma dia tukar fiber je lah. Tukar fiber. Tapi selepas dia tukar fiber tu, dia punya bising tu dia agak kuat sikit lah. Tapi mungkin baru-baru lagi kot. Aku harap jiran aku dekat rumah ni tak adalah dia bising ni. Bunyi kuat sangat Nak macam mana kan, dah pakai bunyi exhaust motor 4 dah dapur. Tapi ni dia dah okey ni. Dia punya first time kot tukar. Sanggup. Style aku memang macam ni lah. Kalau aku nak buat satu benda kan, aku akan research dulu. Aku akan survey dulu. Dan aku rasa sesuai, aku terus ride. Ini orang kata ride last minute orang panggil. Walaupun memang dah ni plan nak pergi kan. Sebab benda-benda macam ni aku lebih suka pergi solo ride. Sebab bila solo ride, kalau aku sesat, aku tak ada kena marah dengan orang. Aku sendiri yang marah diri aku sendiri. Okay.
dia. Ini highway yang aku rasa sekali lagi highway yang berapa tingkat tu, yang ada empat tingkat tu. Bukan, yang ni satu lagi satu highway lah. Yang tu memang bertingkat-tingkat lah. Tapi ini pun memang dah ni tinggi dah highway ni. Oh, patut dia cakap ladu kut Yombik ni. Tapi Google Map aku buat hal tadi, berpusing-pusing aku. Nak isi minyak ni, ada tempat lain pada isi minyak. Layan. Ya. Oh, dia rasa macam tu sikit. Laju kereta belakang. Buat laju sangat sampai aku tak ingat selepas sana ada bazar tol. Tak ingat tau, padahal tak tahu. Sedap jalan ni oh. Nak layan corner pun sedap. Abang ni mesti terlepas mana-mana ni. Selekor, kurangkan laju. Oh, slow. So kurangkan laju. Oh, dia tembok kat jalan sini punya. Okey. Dia kalau aku motor bandar bola dengan melayan. Aduh, ya ye.